peperangan. Maknanya sumbangan-sumbangan yang diberi oleh Sayyidina Abu Bakar ini boleh disebutkan, boleh disenaraikan. Inilah sumbangan-sumbangan yang pernah diberi. Kalau sumbangan macam kita sumbang, tak ada siapa nak sebut nama kita. Setakat kita bagi 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000, tak ada siapa akan sebut nama kita sepanjang zaman pun. Kalau begitulah sumbangan yang kita beri. Yang boleh disebut ini pastinya sumbangan yang sangat besar. Macam mana kita katakan dia tidak menuntut dunia, sedangkan dia merupakan peniaga antarabangsa yang kaya-raya, yang boleh memberikan sumbangan yang sangat banyak kepada kemaslahatan umat Islam ketika itu. Maka dengan ini fahamlah kita bahawa mencari kelebihan-kelebihan dunia ini, mencari harta-harta yang banyak ini, kadang-kadang tidak termasuk dalam perkara dunia. Mencari harta yang banyak dengan usaha-usaha yang kita buat dengan bersungguh-sungguh bukanlah semata-mata menjadi perkara keduniaan. Kerana dengan harta yang banyak itu, kalau ianya boleh menyampaikan kita kepada akhirat, maka harta yang kita cari itu dia jadi akhirat. Dia tidak lagi nampak dari sudut keduniaan, kerana yang dicari itu menjadi sumber kepadanya untuk dia menyumbang. Yang dicari itu menjadi sumber kepadanya untuk dia membantu. Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar ini membeli hamba-hamba yang diseksa di peringkat awal Islam dengan harga yang begitu mahal, menunjukkan kepada banyaknya harta yang dia ada. Dan banyak harta ini kalau dikepilkan atau kalau disertakan dengan kerja-kerja akhirat, maka tidak lagi dinamakan sebagai menuntut keduniaan. Yang dikatakan menuntut keduniaan, yang disebutkan dengan talabud dunia, iaitu mencari harta hanya untuk kegunaan dunianya sahaja, atau lebih teruk lagi kita kata dia guna hanya untuk kepentingan dirinya sahaja, tanpa dilihat kepada kemaslahatan masyarakat sekitarnya untuk dia memberikan sumbangan, yang mana sumbangan itu akan menjadi suatu saham kepadanya, sehinggalah dia sampai ke akhirat kelak, yang dinamakan dalam istilah kita hari ini sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah dengan makna terjemah bahasanya ialah sedekah yang berjalan. Sedekah tu tak berjalan dah, kalau kita bagi duduk situ dah. Bukan kata sedekah yang berjalan. Ada perkataan yang dihazaf, ada perkataan yang dibuang dalam ayat tersebut, iaitu sadaqatun jariyatun sawabuha. Sedekah yang berjalan pahalanya, sedekah yang meningkat, bertambah pahalanya. Sedekah tu fix macam tu dah, duk gitu dah, banyak tu dah kita bagi, tak berjalan-jalan apa dah. Mungkin kalau kita bagi benda tu orang buat rumah pula, maka duk situlah rumah tu, tapi tetap berjalan dari sudut pahala yang bercambah-cambah dengan kegunaan kepada apa yang kita sumbangkan itu. Seterusnya dikatakan di sini talabud dunya au hasyahu min jami'il bashar, dan akan meliarkannya daripada semua manusia. Meliarkan daripada semua manusia dengan makna dia tidak lagi berharap kepada manusia. Tidak kemungkinan macam kita, kalau kita jumpa dengan orang kaya, mudah rasa nak buat baik dengan dia. Sebab apa? Dia ni orang duit banyak, orang kaya. Jumpa orang miskin buat tak tahu. Itu maknanya kita ada perasaan untuk mendekatkan diri dengan manusia supaya kita mendapat manfaat daripadanya. Jadi yang dimaksudkan dengan au hasyahu min jami'il bashar, meliarkannya daripada dunia, daripada manusia, adalah memberi makna dia tidak mengharapkan manfaat daripada orang lain, kerana dia semata-mata pergantungannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min nafsihi wa ahlihi wa auladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Maksudnya ialah tidak beriman seseorang kamu, iaitu tidak sempurna iman seseorang kamu, hatta yakuna Allah wa rasuluhu, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ahabba ilaih, lebih disayanginya berbanding
nafsihi, berbanding dirinya sendiri, wa ahlihi, keluarganya, wa auladihi, anak-anaknya, wa malihi, harta-hartanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia yang lain. Makna kemuncak kepada kasih sayang kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sifir dalam kasih sayang ini kita lihat kepada sumbangan sebenarnya. Kita lihat kepada sumbangan. Kenapa kita sayang mak ayah kita? Kerana banyaknya sumbangan mereka kepada kita. Dan begitu juga bila kita tengok kepada rakan-rakan kita yang ada di sekitar kita, pastinya rasa kasih sayang kita itu akan lebih kepada rakan-rakan yang banyak sumbangan dia pada kita. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyayangi Allah Subhanahu wa taala dan menyayangi Rasulnya itu adalah satu perintah yang sangat tepat, kerana yang paling banyak berjasa pada kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau lihat dari sudut makhluknya, manusia yang paling banyak berjasa kepada kita, yang paling besar jasanya kepada kita ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu perlu didahulukan kasih sayang kedua-dua ini berbanding dengan walaupun ibu bapa kita yang kita pandang, yang kita nampak banyaknya jasa mereka. Mana banyaknya jasa Allah SWT, Allah buat kita. Tak ada lah, tu paling besar. Allah buat kita, Allah beri nikmat pada kita. Apa jasa Nabi pada kita? Nabi SAW menyampaikan Islam pada kita, maka betul lah akidah kita. Itu merupakan jasa yang sangat besar. Nantinya di akhirat kelak, Nabi SAW merupakan orang yang akan memberikan syafaat dalam memulakan perbicaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan jasa yang sangat besar yang tak boleh kita nafikan. Maka kedua-dua ini merupakan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan Tuhan yang paling patut untuk kita letakkan keutamaan kasih sayang pada Allah SWT, keutamaan kasih sayang pada Nabi SAW, yang mana kedua-duanya adalah lazim melazimi. Makna lazim melazimi ialah bila mana kita letakkan keimanan pada Allah SWT, maka di sana termasuklah makna kasih sayang pada Nabi. Kita letakkan kasih sayang pada Nabi, maka termasuk juga makna kasih sayang kepada Allah SWT. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan mahabbah yang kita boleh lihat dalam perbincangan ayat ini. Kemudian dikata syahdan. Syahdan lepas pada cerita tentang dalil-dalil, maka perhatikan olehmu. Bermula makna mahabbah itu iaitu cenderung hati kepada sesuatu yang disukai oleh tabiat. Cenderung hati kepada sesuatu yang disukai oleh tabi'i ataupun secara fitrahnya kita akan menyayangi sesuatu. Maka itu dinamakan sebagai mahabbah. Cenderung hati kita kepada sesuatu perkara dari sudut tabi'inya gitu. Kita lihat dari sudut fitrahnya ialah kita menyayangi keluarga kita. Dari sudut fitrahnya ialah kita sayang kepada anak-anak kita. Dari sudut fitrahnya ialah kita sayang kepada rakan-rakan yang ada di sekitar kita, yang sentiasa bersama-sama dengan kita. Ini dia panggil mahabbah. Jadi cenderung hati ini perlu diletakkan, kalau nak lihat sebenarnya perlu diletakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sebagai keutamaan. Bermula tiap-tiap yang lazat itu disukai oleh nafsu, dan kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua benda yang seronok itu akan disukai oleh nafsu. Buktinya Nabi SAW pernah menyatakan pada kita, hubbiba ilayya min dunyakum thalathun, disukakan kepada aku daripada perkara dunia kamu ini thalathun, 3 perkara. Aku sangat suka 3 perkara ini, walaupun disebutkan sebagai perkara dunia. Pertamanya at-tibu. At-tib maknanya bau-bauan. Nabi SAW sukakan bau-bauan. Sehingga dikatakan bahawa kalau Rasulullah melalui satu lorong, kemudian dah lepas dah pergi dah, tiba-tiba orang lain lalu pula, oh dia tahu ni Rasulullah baru lalu sini. Rasulullah melalui lorong ini kerana ada bau yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan anak-anak kecil yang sempat bermain, kalau mana Rasulullah SAW pegang dan usap kepalanya, dia balik ke rumah, maka mak ayah tahu, oh ni bau Rasulullah pegang kepala anak.
Jadi begitu gambaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukakan bau-bauan. Yang keduanya ialah wan nisa'u. Rasulullah sukakan perempuan, iaitu yang namanya isteri-isteri, termasuk dalam perkara-perkara yang mengembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qurratu aini fi shalah. Qurratu aini fi shalah, iaitu ketenangan mata fi shalah, ketika menunaikan solat. Maknanya apa yang ada dalam gambaran kehidupan itu yang disukai oleh Rasulullah ialah menunaikan solat. Iaitu bila mana menunaikan solat, maka Rasulullah merasa tenang, lebih tenang daripada keadaan-keadaan biasa, kerana ketika itu dia merasakan bahawa sedang berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahui olehmu bahawa segala orang yang arif itu tiada ia kasih akan sesuatu melainkan kasih akan Allah. Orang-orang yang arif, iaitu arif billah, orang-orang awliya illah itu, dia tidak akan mengasihi sesuatu melainkan dia akan mengasihi Allah Subhanahu wa taala, kerana dalam hati mereka itu bahawa suatu itu semuanya daripada Allah. Dia bukanlah mengabaikan semua yang lain, tetapi dalam kecintaannya kepada makhluk-makhluk lain, terselit di sana kasih sayangnya kepada Allah. Dalam kagumnya ia kepada makhluk-makhluk lain, di situ tersimpannya kagumnya ia pada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan bila mana mungkin kita belajar dah awal-awal dulu dalam tafsiran Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, kalau ikut bahasa lama dia terjemah macam ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji tertentu bagi Allah. Segala puji itu hanya tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan tiada puji-pujian melainkan ia semuanya kembali kepada Allah. Adakah kita tidak boleh memuji makhluk lain? Tak, maknanya ialah walaupun kita memuji makhluk lain, hakikatnya ialah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kepada yang lebih dekat pada kita ialah kita puji sebuah rumah yang cantik. Bila kita puji sebuah rumah yang cantik, suatu binaan yang cantik, maka hakikat pujian kita itu kembali kepada tukang rumah sebenarnya. Kita kata cantiknya, maka cantik itu bukan semata-mata puji itu terhenti pada benda tu, tapi dia akan pergi, rujukan sebenarnya adalah pada mahirnya tukang yang membuat rumah tersebut. Begitulah apabila kita memuji sesuatu perkara yang mana perkara itu adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka hakikat puji-pujian itu walaupun kita tujukan kepada makhluk, tetapi ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gambaran puji pun sedemikian, gambaran mahabbah pun sedemikian juga. Para awliya illah ini, para wali-wali Allah ini, bukan bermakna dia hanya mengasihi Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tak ada kasih sayangnya pada makhluk lain. Dia juga mengasihi makhluk lain, tetapi kasih sayangnya itu diikat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya itu kepada anak dan isterinya itu diikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, diikat dengan tanggungjawab yang telah pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua perkara yang ada di sekitar dia, bila mana dia menyayangi sesuatu, sayangnya itu akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lazim daripada kasih kepada Allah taala itu kasih kepada segala makhluknya. Lazim daripada kita kasih kepada Allah SWT itu, maka kita kasih juga kepada makhluk-makhluk yang ada. Apabila kita menyayangi seseorang, maka semua perkara yang melibatkan orang itu juga menjadi kesukaan kita. Bila mana kita sayang, betul-betul sayang kepada seseorang, semua perkara yang melibatkan ataupun yang berkait dengan orang itu akan menjadi benda yang kita akan jaga. Sebagai buktinya, kita sayangkan ibu bapa kita, bila mana mereka telah pun tiada, maka adalah beberapa peninggalannya yang dulu mungkin zaman budak-budak dulu kita tak peduli pun, benda tu tak ada guna pun pada kita. Tetapi bila mak ayah dah tak ada dah, adalah benda-benda yang ditinggalkan sebagai kenang-kenangan, maka pun kita pun jagalah benda ni jaga elok-elok. Sebab apa? Ni peninggalan mak ayah aku ni.
Ni peninggalan mak aku ni. Jadi walaupun bentuknya, contoh bentuknya kita kata emas lah yang ditinggalkan, gelang pada anak perempuan, bentuk tu bentuk lama dah, orang tak suka dah. Padahal kalau kira nak bentuk baru, tak, dipertahankan benda tu sebagai suatu kenangan kepada ibu bapa. Kenapa dipertahankan? Lambang kasih sayangnya kepada ibu bapanya. Begitulah dengan hubungan yang kita nak buatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bila mana seseorang itu benar-benar mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala ciptaan Allah itu bila dilihat, maka ia akan mendapatkan ataupun akan menggambarkan bagaimana kasih sayangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tengok kepada kehebatan sesuatu, maka dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menguatkan lagi kasih sayangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala perbuatannya, segala perbuatan Allah, kerana kasih akan segala yang lain daripada Allah Ta'ala itu, iaitu sebab, maka kasih akan Allah Subhanahu Wa Taala seperti kasih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu lazim kasih akan Allah Ta'ala, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Pusing pergi mari nak ceritanya, bila mana kita kasihkan Allah, kita kasihkan Nabi, maka kasih Allah dan Nabi ini saling berangkai di antara satu sama lain. Sebab tu kalau kita tengok dalam ucapan syahadah, di pengakhiran hidup seseorang, memadai dengan kita sebut la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah tu memadai dah. Sebab apa? Dalam la ilaha illallah itu terkandung Muhammadur Rasulullah. Tak perlu nak sebut semua pun, tak ada masalah dah. Cumanya yang nak sebut semua ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah untuk mengesahkan keimanan. Orang yang tidak menyebut lafaz syahadah ini, maka walaupun dia beriman, dia yakin dengan Islam, yakin pada Allah, yakin pada Rasul, tapi dia tak sebutkan lafaz syahadah, maka imannya itu dikira belum berguna. Dia belum lagi register sebagai seorang yang Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat perkara itu ada dalam hatinya, ia tidak memberi faedah kepada dirinya. Jadi kena sebut. Sebut itu untuk mengiktiraf atau untuk memperbaharui keimanan yang ada dalam hati. Akan tetapi bila mana manusia berada di tahap nak hilang roh, roh nak dicabut keluar daripada dirinya, maka ketika itu dia merasa sangat kalut, ketika itu dia berasa sangat puncing, masanya sangat sempit, keadaan tenaga yang sangat berkurangan. Maka dengan itu Allah kurangkan tanggungjawab kita, maka kita perlu hanya menyebut la ilaha illallah, kalimah-kalimah yang sangat ringan pada sebutan mulutnya. Kerana lafaz la ilaha illallah ini tidak perlu untuk kita rapatkan bibir, kita dah boleh sebut. Tiada ungkapan lain yang seringan ungkapan la ilaha illallah. Bibir tak bergerak, dah boleh sebut. Dengan lidah je, lidah turun naik, dah boleh sebut perkataan itu. Itulah perkataan yang sangat ringan yang dijadikan oleh Allah SWT untuk kita sebut nanti, tetapi ia akan jadi berat dengan halangan-halangan yang mungkin kita lakukan dalam kehidupan kita, yang mana kita tidak meraih perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan demikian lagi kasih akan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lazim kasih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkai juga kasihkan sahabat Nabi sebagaimana kita juga kasih pada Nabi. Nak tunjuk kasih sayang pada Rasulullah, tak apa nak nampak dah. Sebab apa? Rasulullah dah tak ada. Yang jumpanya adalah sahabat. Contohnya ketika itu, maka ditunjukkan kasih sayang pada sahabat Nabi itu, menunjukkan bahawa ia kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita disuruh untuk menghormati para ulama. Kita disuruh untuk menghormati para ulama, kerana para ulama ini merupakan pewaris Nabi. Mereka adalah merupakan orang yang membawa apa yang Nabi sampaikan pada kita. Melalui mereka kita pastikan pemikiran kita betul ataupun tidak. Mungkin apa yang kita baca dalam hadis,
apa yang kita baca dalam Al-Quran, yang mana terjemahannya kita tengok terjemahan orang lain buat dah terjemahan tersebut, gambaran makna itu kemungkinan tidak sama dengan makna yang dipahami oleh para ulama. Kerana tafsiran kepada Al-Quran dan hadis itu adalah sangat luas, dan ianya berkait rapat dengan perkara-perkara yang lain yang tidak mampu kita fahami melainkan dengan bantuan para ulama yang mempunyai ilmu yang lengkap, mempelajari ilmu yang lengkap, yang mana ilmu-ilmu tadi akan saling bantu-membantu di antara satu sama lain untuk memahami sesuatu dalil. Kita ada ilmu dari sudut bahasa Melayu kita je, bila kita terjemah kita nampak itulah maksudnya. Kerap juga kita jumpa perkataan semua kalau bahasa kita semualah. Rupa-rupanya dalam ilmu mantik disebutkan semua. Kalau kullu dengan makna semua, kullu tidak semestinya memberi makna semua sekali. Kemungkinan kullu itu memberi makna semua tak terkecuali, atau kullu itu memberi makna jami', kebanyakan. Jadi benda tu tak boleh kita fahami dengan hanya keupayaan diri kita sendiri, melainkan telah pun disentuh, telah pun diterangkan oleh para ulama pada kita. Sebab tu hari ni bila mana seseorang berhujah tentang sesuatu perkara, kita tak dapat tidak, kalau nak sahihkan pendapat dia, kita kena tanya dia, yang kamu terjemah, yang kamu faham ini matching dengan pendapat ulama mana? Kalau dikatakan ilmu itu merupakan satu perkara pendapat yang minoriti, kata mana ulama yang minoriti itu, supaya kita faham, kita tahu apa yang dia faham itu ada sandaran daripada pemahaman ulama, bukan dirinya sahaja yang memahami perkara tersebut secara sedemikian. Kerana kita kadang-kadang dengan ceteknya ilmu kita, maka kita kata semua benda tu sama, terutamanya dalam bidang ekonomi pada hari ini. Bidang ekonomi pada hari ini sistem bank, yang mana bank konvensional dan juga bank Islam yang ada sistem Islamik, tanpa memahami apa yang sebenarnya berlaku, maka kita pun kata sama je. Bank Islam pun banyak tu juga kena bayar, bank apa ni konvensional pun banyak tu juga kena bayar, tak ada beza. Jadi tak ada perbezaan itu kerana jahil kita. Kita tengok daripada permukaan luar dan kita tak nampak apa sebenarnya yang berlaku. Gambaran yang dibuat oleh para ilmuwan ialah bagaimana perbezaan bank ini, iaitu dia katalah di sekitar tempat kita ini orang jual daging itu daging yang haram. Kita pergi duduk satu tempat, orang jual daging haram semua. Tiba-tiba ada seorang yang ada inisiatif, dia pun pergi cari daging yang halal dan dia jual situ. Dia buat survey dah, sekilo RM30. Bila dia bawa daging halal, dia pun jual RM30 juga. Sebab apa? Dia tengok pasaran harga RM30. Dia pun pergi cari daging halal, dia jual harga RM30 juga. Maka orang dari sudut satu pandangannya kata sama je, yang halal pun harga banyak tu, yang haram pun banyak tu juga. Apa bezanya? Itulah gambaran dari sudut urusan bank pada hari ini, yang mana sedikit sahaja perbezaan, sama ada dari sudut akad ataupun tidak, membezakan di antara halal dan haram dalam sesuatu muamalah. Jadi nak tak nak, maka kita kena kembali kepada huraian para ulama yang dipercayai ilmunya. Paling tidak hari ini kita percaya kepada apa yang disentuh ataupun apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Qaradawi. Kadang-kadang pendapat dia itu termasuk dalam pendapat minoriti. Kadang-kadang pendapat Syekh Qaradawi bukan semuanya sekuat disetujui oleh seluruh ulama. Kadang-kadang ada pendapat yang minoriti. Antara pendapat minoriti yang disebutkan oleh Syekh Qaradawi ialah dia tidak lagi menilai barang kemas sebagai emas, tetapi menilai barang kemas itu sebagai barang. Yang pernah kita sebut gitu. Dia tidak lagi menilai barang kemas itu sebagai emas. Maknanya urusan mesti tertakluk kepada urusan emas, tetapi dia menilai barang kemas itu sebagai satu barang. Tak kira lah kebetulan dia dibuat daripada emas, maka dia hanya tertakluk pada urusan barang, bukan tertakluk kepada urusan emas. Maka di sana ada perbezaan di antara hukum riba ataupun tidak. Jadi itu antara pendapat minoriti, pendapat yang tak sama dengan pendapat ulama-ulama lain yang telah pun dikeluarkan oleh Syekh Qaradawi. Jadi paling tidak kena ada gitu. Kena ada ulama-ulama yang dipercayai
yang menyebut tentang sesuatu perkara untuk kita jadikan sebagai pegangan walaupun dia bukan pendapat jumhur ulama. Dan kasih akan Nabi itu melazimkan akan kasih akan Allah Ta'ala. Kasih pada Nabi lazimnya adalah kasih pada Allah. Dan demikian lagi kasih akan awliya Allah. Dan ulama itu kasih akan Allah Ta'ala. Dan demikian lagi kasih akan makanan itu melazimkan akan kasih akan Allah Ta'ala. Dia kait juga dengan kasih suka ataupun kasih ini bukan saja dengan makna suka. Kasih ini dengan makna sayang. Sayang kepada makanan yang kita makan, yang kita ada. Kadang-kadang kita dapat rezeki tapi kita tak sayang kepada makanan yang kita ada. Sebab tu kita makan tak habis pun kita dah buang dah. Sebab kita tak ada perasaan sayang kita kepada makanan tersebut. Masa ambil kita tak buat kira dengan perut kita. Bila dah makan rasa tak lalu dah, rasa kenyang dah, kita buang begitu saja. Maknanya kita tidak ada rasa kasih sayang kepada makanan yang Allah rezekikan pada kita. Maka di situ menunjukkan ada kurang kasih sayang kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana makanan itu nikmat daripada Allah. Maknanya orang-orang yang kasihkan Allah ini semua benda dia tengok tu, dia nampak Allah Subhanahu wa taala. Dia nampak bagaimana kasih Allah SWT pada dia. Allah bagi makanan pada dia tu, itu merupakan limpahan kasih sayang Allah pada dia. Maka makanan yang diberi itu dijaga dengan baik. Kalau nak makan, dimakannya dengan peraturan-peraturan yang baik. Tidak dibazirkan, tidak dibuang. Sebagaimana yang berlaku negara kita hari ni, banyaknya makanan yang dibuang. Tak silap saya dah lebih kurang 1/3 daripada makanan yang kita beli di kedai bawa balik tu kita buang sebenarnya. 1/3 yang kita beli, kita masak rumah, kalau kita beli masak dah bawa balik rumah, lebih kurang dekat 1/3 kita buang masuk tong sampah. Di rumah kita, sama ada tak habis ke, yang kita tak jaga jadi basi, tak simpan dalam peti ais dulu ke apa semua benda tu berlaku. Kemungkinan kerana ralatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menilai segala pemberian itu sebagai lambang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanan itu nikmat daripada Allah Ta'ala yang menguatkan akan ibadah kepada Allah. Jadi orang ni dia nampak makanan itu adalah sebagai suatu sumber untuk ada tenaga dia, untuk dia tambah tenaga dia. Tujuannya adalah untuk beribadat kepada Allah. Sama ada ibadat itu umum atau ibadat itu merupakan ibadat khusus. Ibadat kepada Allah ini kita terjemah lebih luas sedikit. Maknanya taat atau patuh kepada perintah Allah, itu namanya ibadat. Selain daripada yang berbentuk khusus seperti solat, puasa itu, maka perkara lain, kita turun daripada rumah kita, kita buat apa-apa sahaja urusan kita seharian, maka di sana adanya ibadat. Apa maknanya? Iaitu adanya patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita buat dengan kepatuhan kepada Allah, maka semua itu dipanggil ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian lagi kasih akan pakaian dan perempuan dan segala dunia itu melazimkan akan kasih akan Allah Ta'ala, kerana semuanya itu nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Pusing-pusing pergi mari, semuanya itu adalah yang Allah beri kepada kita. Dalam bab puji tadi, semuanya itu menunjukkan kepada Allah yang buat, maka puji-puji itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang pula, semua yang diberi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kembalinya kasih itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kiaskan olehmu akan tiap-tiap yang engkau kasih akan dia, semuanya melazimkan akan kasih akan Allah Ta'ala. Semua benda, semuanya berkait ataupun merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketahui olehmu bahawa kasih akan Allah Ta'ala itu terbahagi atas dua bahagi. Kasih kepada Allah itu ada dua bahagian. Pertama, fardu, iaitu kasih akan Allah yang membawa kepada mengerjakan segala ibadat yang fardu, yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala, dan menjauhkan akan maksiat yang ditegahkan oleh Allah. Iaitu yang pertamanya merupakan kewajipan kita. Kewajipan untuk buat benda-benda wajib.
yang Allah SWT suruh, kewajipan untuk meninggalkan benda-benda yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila mana kita buat sesuatu yang disuruh oleh Allah, maka di situ tersimpannya, terselitnya kasih sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu menandakan kita mengutamakan Allah berbanding dengan kehendak yang ada dalam diri kita. Kalau kita lihat dari sudut perkara-perkara yang berbentuk maksiat, perkara-perkara yang berbentuk larangan Allah, semua larangan Allah menarik hati kita. Semua larangan yang Allah larang kita, semuanya menarik kita untuk kita buat. Sudah kita bincangkan bahawa semua larangan itu oleh kerana Allah SWT dah buat dah, dalam jiwa kita ada keinginan untuk membuat semua bentuk larangan. Kerana oleh kerana ada keinginan nak buat larangan, maka Allah larang kita buat. Bila Allah larang kita buat, kita ada keinginan nak buat, tapi kita dahulukan larangan Allah, kita tolak keinginan diri kita, maka dengan itu kita layak mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan suruhan. Semua suruhan-suruhan Allah pada hakikatnya kita tak suka nak buat, tetapi oleh kerana kita dah terima perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengakui keesaannya, kita mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun benda yang kita rasa tak nak buat tadi, kita buat juga, kita tunaikan juga, kita dahulukan perintah Allah berbanding kehendak yang ada dalam diri kita. Mudahnya kita bandingkan, kita fikir balik, kita duduk rumah daripada datang masjid, balik kerja penat-penat, baik aku duduk rumah berehat, lagi seronok. Tapi balik dengan cepat-cepatnya pula mandi, tukar pakaian, datang masjid pula, dengan apa ni, solat berjamaah, tunggu kuliah pula. Semua itu bukan benda yang menyeronokkan pada hakikat sebenarnya. Dia adalah satu bebanan pada kita, tapi kita dahulukan bebanan itu berbanding kehendak sebenar yang ada dalam diri kita, maka itu namanya kita layak menerima pahala daripada Allah. Kerana kita tolak keinginan kita, kita dahulukan keinginan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian lagi fardu kasih akan Allah SWT yang membawa kepada redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala dan qadarnya. Kasih kepada Allah yang bentuknya wajib, iaitu redha kepada qada dan qadar Allah, yang akan dibincangkan dalam tajuk yang akan datang. Okey, yang kedua, pembahagian yang kedua iaitu mahabbatullah ini terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama tadi yang wajib, yang kedua sunat, iaitu kasih akan Allah Ta'ala itu membawa kepada berbuat ibadat yang sunat dan menjauhkan akan yang syubhah dan segala yang makruh. Iaitu dalam gambaran yang mana bila mana kita kasihkan Allah SWT dalam pandangan sunatnya, ia berkait dengan ibadat sunat. Padahal ibadat sunat tu kalau tak buat pun tak ada apa-apa, oleh kerana adanya gharbah, keinginan kita kepada kurnia Allah, adanya rasa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka yang sunat pun kita buat. Padahal kita tahu dah yang sunat itu tak buat pun tak ada apa-apa, tak ada ancaman daripada Allah SWT pada kita, tapi kita lakukan ia kerana ada rasa kecintaan yang dipanggil sebagai mahabbatullah dalam diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam pandangan benda-benda yang syubhah ataupun benda-benda yang makruh. Perkara-perkara syubhah ini seboleh-bolehnya kita tinggalkan ia. Kerana perkara syubhah ini kebanyakannya akan membawa kepada perkara yang haram. Jika kita terbiasa dengan perkara-perkara syubhah, takut nanti hilang sensitiviti kita daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Sebab tu benda-benda syubhah ini dianjurkan sangat-sangat supaya kita tinggalkan ia untuk menjaga diri kita daripada melakukan dosa. Bermula alamat kasih akan Allah Ta'ala itu amat banyak. Tanda kasihkan Allah Subhanahu Ta'ala itu amat banyak. Dan setengah alamat kasih akan Allah Ta'ala itu, salah satunya ialah mendahulukan akan mengerjakan segala yang
disuruh Allah atas yang disukai oleh hawa nafsunya. Yang kita sebutkan tadi, kita dahulukan perintah Allah berbanding dengan kehendak kita, maka itu merupakan tanda atau bukti kita ini ada mahabbatullah. Jadi sama-sama kita fikir dalam diri kita ni ada tak mahabbatullah, benda-benda yang Allah suruh, kita jiwa kita tak berkenan sebenarnya, tapi kita buat perkara tersebut, itu tanda bahawa dalam diri kita ada rasa kasih sayang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni mudah kita nampak, tak perlu kita nak jawab, tapi kita renung sendiri dalam diri kita, perkara-perkara yang disebutkan tadi, adakah ianya ada ataupun tidak. Dan setengah daripada alamat kasih akan Allah Ta'ala itu, yang keduanya, dia kata, ni yang kedua, contoh, banyak contoh, cuma dia bawa beberapa perkara sahaja, iaitu suka kepada mati dan tiada sekali-kali di dalam hatinya itu benci kepada mati. Suka kepada mati, suka ni bukan makna suka gembira. Kita banyak istilah-istilah agama ni bila sebut tu kita salah faham. Suka kepada mati bukan bermakna gembira dengan mati, suka dengan makna tidak benci. Suka dengan makna tidak benci, maknanya kita menerima bahawa mati itu merupakan suatu perkara yang bakal kita tempuh, yang tak perlu untuk kita runsingkan sangat dari sudut mati tadi, tapi yang perlu kita runsing adalah persediaan kita untuk berhadapan dengan mati. Maknanya ialah bila mana disebutkan bahawa seorang itu suka kepada mati dan tiada sekali-kali di dalam hatinya itu benci kepada mati, dia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan redha. Itu makna suka. Okey, dan setengah daripada alamat kasih akan Allah Ta'ala itu iaitu benci akan dunia, yakni kosong hatinya itu daripada cenderung kepada dunia. Benci sini juga bukan makna benci yang kita faham tu, benci kepada dunia dengan makna tidak terlalu mementingkan kehidupan dunia, melainkan kehidupan dunia itu nak dihubungkan dengan akhirat. Apa yang perlu dicari, apa yang ada pada kita, kita berusaha sedaya upaya untuk kita hubungkan dengan akhirat, supaya seluruh kehidupan kita itu menjadi akhirat. Walaupun bentuknya adalah bentuk dunia, tetapi dia ada kaitan membantu kita ke arah sampai ke akhirat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kita kata harta yang banyak, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, juga Sayyidina Abdul Rahman bin Auf yang terkenal dengan kekayaan mereka, mereka jadikan semua hidup dia walaupun kaya jadi akhirat. Kita ni yang bimbangnya miskin tapi jadi dunia. Kita miskin dah, tapi semua yang kita ada tu jadi dunia juga. Orang kaya boleh tahanlah, dia kaya kita kata, tapi yang miskin ni pun jadi dunia. Bahkan orang yang miskin ini kemungkinan lebih mudah menjadi dunia berbanding dengan orang yang kaya. Orang yang miskin ini menilai sesuatu yang dia ada, rezeki-rezeki yang dia dapat untuk miliknya. Bahkan dia tidak memikirkan untuk memberikan sumbangan dalam kadar yang sepatutnya dia bagi, walaupun dalam keadaan kemiskinan yang ada pada diri dia. Jadi walaupun harta dia sikit, tetapi dia menjadi dunia bagi dirinya. Orang yang kaya, harta banyak, dengan kefahaman agamanya, maka dia menjadi akhirat, membantu ke arah akhirat. Kita ingat balik bagaimana golongan-golongan miskin, ahli suffah di zaman Nabi SAW, mereka mengadu dengan Rasulullah tentang kelebihan orang kaya. Sehingga diberikan beberapa bentuk zikir yang perlu dibaca untuk mendapatkan kelebihan berbanding dengan orang kaya. Tiba-tiba orang kaya tahu juga zikir tu buat, pergi lagi minta, Rasulullah bagi lagi hak lain. Orang kaya tahu buat pula, maka lama kelamaan diberitahu bahawa itulah kelebihan yang ada pada mereka. Dengan harta yang mereka ada, bila mana mereka salurkan ia ke arah akhirat, mereka guna harta tersebut untuk kepentingan akhirat mereka, maka itu tidak lagi menjadi dunia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah berlaku seorang sufi yang masyhur, seorang guru dari kalangan sufi,
yang mempunyai harta yang banyak, dengan pakaian yang mewah, dengan kenderaan yang mewah. Suatu ketika ia ditahan oleh seorang Yahudi yang miskin. Yahudi itu tidak berpuas hati bila mana dia dengar seorang sufi ini mengajar dengan mengeluarkan satu pernyataan bahawa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini merupakan sijnun, penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan dia adalah merupakan syurga bagi orang kafir. Jadi orang tak puas hati, kamu kata bahawa dunia ini merupakan penjara bagi kamu. Kamu mengaku beriman Islam dan kamu katakan bahawa syurga dunia ini penjara bagi kamu tapi menjadi syurga bagi kami. Tengoklah aku ni miskin. Syurga mana miskin? Maka perkara ini dijawab, ia adalah merupakan benda nisbah. Benda nisbah yang ada dalam dunia, yang mana nisbah kepada nikmat yang menunggu. Nisbah kepada nikmat yang menunggu orang beriman di akhirat banding dengan apa yang boleh dia buat atas dunia ini, seumpama orang beriman ini berada di penjara. Nisbah kepada terikatnya orang-orang kafir nantinya di akhirat bandingan bila mana dia duduk atas dunia ini, walaupun susah dia masih boleh bergerak ke mana-mana. Itu umpama dia hidup dalam di dunia ini seperti di syurga. Tapi bila dia ke akhirat, dia akan dibelenggu, tidak boleh bergerak ke mana-mana, berada dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni adalah nisbah kehidupan. Walau bagaimana luas pun kehidupan kita atas muka dunia, walau bagaimana kaya pun kita atas muka dunia, kita tetap terikat dengan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap ada benda yang namanya haram, yang menjadi suatu larangan bagi kita. Bahkan banyak benda sebenarnya kita hubungkan dengan huraian kita tadi, banyak benda yang kita nak buat tapi Allah larang. Dalam larangan tersebut cuma diberikan lorongan tertentu, alternatif tertentu untuk kita tunaikan kehendak-kehendak kita. Contoh benda yang besar ialah Allah Subhanahu wa taala melarang pergaulan yang bebas di antara lelaki dengan perempuan. Sedangkan Allah letakkan fitrah suka lelaki ini sukakan perempuan. Maka ada jalan penyelesaiannya, disyariatkan perkahwinan. Buat satu benda, satu lorongan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah umat Islam hidup dalam keadaan ada peraturan-peraturan yang ketat yang perlu dia patuh. Yang mana nantinya di akhirat semua peraturan itu terungkai, semua peraturan itu tidak wujud, dan manusia benar-benar berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan sudah hadirin sekalian, itulah yang dinamakan sebagai mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana perkara ini berbentuk perasaan. Ianya berbentuk perasaan yang kita orang awam ini susah nak rasa dia. Susah nak rasa kerana kita tidak sampai kepada peringkat tersebut. Ilmu tasawuf ini kadang-kadang mudah dicerita tetapi susah untuk dirasa. Ilmu tasawuf ini ilmu yang mudah untuk kita belajar tetapi susah untuk kita amal. Ilmu fiqh susah untuk kita belajar tetapi amal mudah je. Nak belajar tu agak payah sikit dengan syaratnya, dengan rukunnya, begitu begini, kena tahu solatnya berdiri macam mana, angkat tangan macam mana. Syarat payah dari sudut belajarnya. Ada pergerakan-pergerakan tertentu, syarat-syarat tertentu payah, tapi dari sudut amalan mudah je, buat je, tak ada masalah. Berlaku perbezaan sikit sebanyak dengan apa yang kita belajar dalam kitab tu, okey, tak ada masalah, tu benda mudah je. Belajar nampak payah tapi amalnya mudah. Kalau tengok pada ilmu tasawuf, ilmu akhlak ni belajar mudah. Contoh kita belajar iaitu riak. Sebut riak adalah merupakan sifat menunjuk-nunjuk kepada manusia. Okey, kita perlu hilangkan sifat itu dalam diri kita. Mudah ke tu? Cuba buat. Buat payah juga. Bukan payah juga, memang payah. Itulah perangai ilmu yang namanya ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf ini. Mudah dipelajari tapi susah untuk diamal, dihayati. Apatah lagi jika ianya berkait dengan level yang tinggi.
level yang sangat tinggi ni. Perkataan mahabbatullah ini berada pada level yang tinggi, kerana mahabbatullah ini adalah merupakan sifat, kalau nak dibandingkan dengan sifat-sifat yang kita dah belajar sebelum ini, dia di antara ranking yang paling tinggi. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul ini merupakan tuntutan yang tinggi dalam diri kita untuk kita benar-benar mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti di situ perbincangan kita pada malam ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi al-faslu at-tasi' fi ar-ridha bil qada, iaitu fasal yang ke-9 dalam tajuk redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tahhir qulubana min